Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah perancangan nak buat surau dekat Bandar Kirada, depan rumah kita dekat Kirada ni. Surau infak. Ni pada tanah lapang. Ni dah disediakan oleh PSD lah untuk tapak musal. Tapi belum terlaksana, memerlukan banyak biaya, lebih kurang 1 juta. Siapa yang ada berinfak bolehlah untuk bekalan di akhirat. Ni saya tengok tinjau tadi maksudnya itu di depan ni. Depan ada. Ni depan ni pelat orang banyak ni, apartmen merah. Lepas tu ada Kusuma, ini ada lagi Taman Mayang. Jadi sinilah ada musala mau dibuat, insyaallah. Okey, pagi ni saya saja jalan-jalan pergi jimat tadi, pergi Supermat 99, beli air beras Bali. Kerana gigi sudah rosak, jadi tak kuasa makan yang keras-keras. Minum air Bali je lah dengan bubur untuk sementara tu, sebelum ditukar gigi yang baru. Ni taman depan musala ni pun ada juga taman. Ni burung pun banyak. Ni burung merpati. Ini ada taman juga di sini. Kendera ni banyak juga taman. Taman, playground, mainan pun. Dia dikelilingi oleh apartmen. Itu apartmen Mayang. Ini itu merah. Ini playgroundnya. Komplit juga lah. Disediakan playgroundnya di sini oleh Majlis Perbandaran Subang Jaya. Kelas tempat sini Masa Esa juga. Saya saja jalan-jalan pagi ni untuk menguatkan kaki. Dari rumah saya ke Ehsan pergi balik, saya ada perkiraan sekali pergi saja 1000 langkah. Pergi tadi dari rumah sampai ke Ehsan dan Speedmat 99, 1000 langkah. Beli Bali, lepas tu balik. Saja jalan-jalan lagi untuk balik ke rumah. Ni kira dalam perjalanan ke rumah saya banyak berderet. Ada mula Kusuma, lepas tu merah apartmen, lepas tu Mayang. Tapi ini baca macam airnya bertekung, tak kering. Padang kurang cantik, kurang, patutnya ditinggikan sikit. Airnya tak bertekung. Jadi saya saja jalan sini. Ini sekolah. Ini sekolah rendah. Di depan sekolah betul, depan rumah kita. Memang selesai. Okey. Jadi pelan-pelan saya berjalan balik rumah. InsyaAllah sampai lagi dalam rumah. Itulah pagi ini hari Sabtu. Setelah bertugas seminggu dekat 5 hari dekat Taman Jasa Jaga Ayu. Jadi semalam hari Jumaat kita sudah balik Bandar Kenderara, naik Grab. Nanti Ayu dengan Aris, Adam dan Esar mungkin datang. Kita datang tadi tak besok, karena ada kawan dia hari jadi anak si Sri. Ni
Inilah. Ini mayang. Lepas tu baru deretan rumah teres satu tingkat. Saya duduk di sini mulai tahun 1996. Tahun 1995 saya booking dengan Peninsula Management dan saya duduki pada bulan September tahun 1996 kita pindah ke sini. Sampai sekarang sudah mencapai 30 tahun. Ya. Dah 30 tahun kita duduk di sini. Bandar Kirara. Inilah kawasan rumah kami. Ada tu. Itulah. Rumah kami aja yang ada rumah teres. Yang BK3 ni. Belakang semua apartmen tinggi-tinggi. Apartmen apa itu? Sky. Apartmen lelaki. Semua di belakang dikelilingi oleh apartmen tinggi. Itulah selesai keadaan tempat saya tinggal di Malaysia. Kiri kanan boleh pakai kata. Senang. Ini sekolah kebangsaan, sekolah rendah. Itu betul depan rumah. Ini rumah kita. Ini tempat sekolah rendah Bandar Kirara BK3. Aisyah, Wirda, Miung semua sekolah di sini. Jadi dekat saja, tapi tak ada dibuka jalan untuk shortcut balik rumah di sini ya. Kerana berbahaya untuk keselamatan. Dia mesti ikut jalan depan juga keluar balik. Jadi dari rumah saya tadi jalan terus sampai Ehsan 1000 langkah. Balik dari Ehsan lagi balik ke rumah 1000 langkah. Hari sudah exercise 1000 langkah. Mudah-mudahan tak pingsan. InsyaAllah stamina ada lagi. Kita sudah sampai di rumah. Ini pokok matua yang kita tanam. Belum juga berbuah lagi. Kemarin dah buah tapi burung makan. Taruh baja ada apa. Ni pokok matua. Pokok dia besar tapi itulah dah banyak dah. Ni pokok mangga ada. Pokok matua. Sampai sekarang belum berbuah. Hadir sekejap je tu. Lepas tu burung banyak. Memang buah ni manis. Berebut. Burung-burung datang nak makan. Okey. Depan rumah kita ni ada kereta api LRT. Okey, sebentar.